Kahwinkan anak, masih tak ikut Islam, ambil kafir lagi. Hantaran tu kafir ke Islam? Hei, orang Citra! Hantaran tu kafir ke Islam? Kenakah dia diam? Dalam Islam ada hantaran ke maha? Maha. Bukan dia maha. Tu hantaran 20,000 tu kafir ke Islam? Yang sebut kafir seorang je. Hantaran tak ada dari Islam. Pelamin kafir ke Islam? Hindu tu kafir lah. Payah no lah, lapik-lapik lah. Lapik-lapik buat apa? Tak kafir Islam tu aja. Dalam munakahat Islam tak ada. Dalam munakahat Islam tak ada hantaran. Dalam munakahat Islam tak ada pelamin. Tak tahulah kalau tuan-tuan jumpa pekah ada. Maka sunat buat pelamin. Tak ada. Dalam munakahat tak ada. Bila tak ada, bukan Islam. Tapi orang pandai cakap, Ustaz, saya tak sanding, saya tangkap gambar je. Maka pelamin ini untuk buat tangkap gambar je. Baik, cuba tuan-tuan beli babi seekor besok, bela depan rumah. Boleh tak? Boleh tak? Ha? Babi tak boleh pula. Kita bukan makan babi, bela aja. Buat tengok-tengok. Pasal apa babi tak boleh? Pasal apa pelamin boleh? Itu babi Ustaz. Pelik orang Islam ni. Babi je haram. Babi pun haram, mengumpat pun haram. Babi pun haram, tinggal semayang pun haram. Tu yang tinggal semayang tu suruh makan babi. Weh, babi dia kata. Tu yang buka aurat tu, yang pakai seluar tu, yang kala-kala rambut tu, bagi makan babi. Haram dia kata. Tolong.